sebulan, setahun. Kita jangan fikir indikator yang pelik-pelik lagi lah. Susah nak apa ESG punya ESG pula kan. Benda-benda pelik-pelik tu jangan masukkan lagi. Tapi lebih kepada survival diri kita, iaitu kita punya production. So kena pilih lah tu kena pilih. Dari segi number of policy nak close ke, dari segi FYAC, FYCC ke, ataupun dari segi income yang kita nak capai. So tu goal setting. Kepada kita punya team members pun benda yang sama. So make sure they are crystal clear what to achieve. So itu adalah goal setting. Apa dia tulis tu And then must be agreeable. You yourself must agree with the target. You nak target yourself. 15k FY AC betul? Untuk dapatkan Sukiya. Yakiniku. Betul ke? Betul? 15k. FYAC. Betul? Untuk dapatkan yakiniku ke kan, yakinimu ke tak sure lah. Okay? So crystal clear, that is the number. So that kalau orang tu achieve 14,999 tak layak. Ataupun bulan depan close tak layak. Ada boleh bicara. Point dia adalah biar orang crystal clear. Itulah numbersnya. Bila dia clear, dia tak argue. Boleh faham? Bila tak clear tu yang ada ruang-ruang perdebatan. So goal setting. So tanggungjawab manager, tanggungjawab diri kita adalah set goal. Dan goal tu adalah goal tahunan, kemudian goal quarterly, goal monthly, dan juga goal setting kita harian. Even traders pun ada dia punya KPI hari-hari. Trading hari-hari, kalau siapa yang trading tu kan dapatkan 500 sehari. Rugi pun 500 je, tak. Maksimum lah tu. Kalau kata ada yang trade kan. Yang penting goal setting memang kena ada. So the three elements tu, bila kita dah buat goal setting, and goal is nothing without execution. Boleh faham? Pelaksanaan. So kena execute, termasuk dalam panggil apa, 1 minute manager ni adalah execution. So 1 minute managing plan start goal settings. Mana anak panah dia? Anak panah dia. So you need to execute. Kemudian goal achieve ataupun tidak. So teruskan kat situ goal achieve. Yang warna biru goal achieve. So bila goal achieve, apa yang kita kena buat? Kena ada praising. Kena acknowledge, kena puji. Kena ada poster. Kena tahu siapa yang winner. Lambat keluar poster nanti mengamuk kan. Be immediate and specific apa yang dia berjaya tu, KPI dia tu. And tell people what they did right and how it helps. Stop, let them feel how good you feel. Encourage them to do more of the same. Shake hands or touch people in a way that makes it clear that you support their success in the organisation. So kalau KPI berjaya dicapai, kemudian puji, acknowledge the success. Next, of course, kerja kena terus. Set new goals, pergi balik dekat goal setting. Kemudian goals not achieved, tak capai target, tidak capai. So ada dua benda kat sini. Satu, adakah berpunca daripada attitude problem. So kalau ada masalah attitude, then kita go to 1 minute reprimand. So kena tegur. Kena tegur. 1 minute reprimand. Be immediate and specific. Contoh, bila buat prospecting, bila buat direct approach, tak jadi kan. Tak berhasil. So kita tengok
Okay. Kenapa direct approach tu tidak berhasil? Okay. Adakah ianya tadi tu apa? Attitude problem. Bagi direct approach, duduk dalam booth. All the way duduk dalam booth. Kan? Jaga booth, dia jaga booth. Kan? Jaga booth. Dia tak approach, dia jaga booth. Okay. So itu maknanya maybe malu ke, kan? Culture shock ke, kan? Ataupun memang apa? Saya cakap memang tak kisah pun buat tak buat, okey je, duit ada je. Contoh kan. Mana tak ada inner motivation tu tak ada. Okay? So part of kira attitude problem lah. Okay? So tak jadi direct approach tu. Okay? So kenalah beritahu. Cakap, hey bro, kalau kita buka booth ni, kau nampak kau duduk dekat, kau jaga booth tu 90% of the time kau duduk dalam booth, kau tunggu orang. So tu silap tau. Maknanya cakap dia terus, acknowledge apa benda yang dia buat silap tu. So next time, esok, kau memang duduk 5 minit je. Sejam duduk 5 minit. 55 minit lagi memang kena bertebaran, hantar flyer ke, cakap dengan orang. Dan dah sudah kat sini tau. Tak sure sama. Dah tak ada pun tak apa. Dan kita kena beritahu ataupun kita sendiri dan aku akan monitor bila kau pusing-pusing tu, kau bukan pergi menyorok dekat Starbucks. Ada je tu. Alah, mereka been there done that. Bawa pergi buka booth kan, semua hilang lagi kan, rupanya dia pergi minum. So dari segi KPI tak duduk 5 minit dekat booth, tapi dia pergi duduk pula dekat tempat lain. So leader kena tengok lah. Cumanya benda ni kalau macam first experience ke second experience ke, kadang-kadang tu leader dekat situ tak nak push-push sangat. Sebab yelah siapa nak join, kemudian semua dah besar kan. Semua dah besar, so either you sink or swim je lah kan. Sebab kadang tu yang baru nak try mungkin untuk direct approach ni, maybe not everyone's cup of tea. Tapi kena rasa. Maknanya kalau you tak nak buat direct approach, jangan bagi alasan tak buat online ataupun prospecting yang lain yang bukan direct approach muka face to face. Boleh faham? So masa awal-awal dulu saya tubuhkan, kita buat direct approach, dan matlamat dia 50-50 tau. 50 memang nak close prospect ataupun dapatkan leads, 50% lagi to ensure everyone have a taste of direct approach, so that they have no excuse tak buat kalau kata online. If you choose online, ingat balik nak buat tak direct approach.